Halo guys. So hari ni kita nak buat yang bertajuk cerita Saswi. Kita baca cerita tak Saswi. Ui, nak tu. So, kita akan membaca cerita Saswi plus uculeda lelaki Saswi. Betul. Okay, so introduce lah siapa? Hai, nama saya Amira. Introduce. Amira juga, tapi bukan Zafira. Syakira. Zafira dengan Syahira. Zafira lagi nampak kasar. Syahira nampak lembut. Macam muka saya. Tiba kan. Okay. So ada tak pengalaman date lelaki Saswi? Oi, jangan cakap tak ada. Saswi ke lelaki kau? XX. Saswi lah. Okey. Ni saya nak Saswi ke? Saswi lah. Tapi Saswi Nak cerita. Okay, boleh cerita. So hari tu kita pergi dating. Siapa ni? X ke apa? Ex lah. Okay, X. Okay. Berambus lah iklan tu. Sponsored. Okay, sponsor tengah-tengah. Tak ada orang sponsor tepi-tepi. Okay. Lepas tu, Mana tu tak kita sponsor? orang pergi dating dekat McDonald's. Then hari tu I order nasi lemak ni. Dan sambal tu I add on. Tapi ada satu sambal je. Tak ada satu lagi sambal. So I minta lah dia sambal. Pergi mintakan dekat cashier tu sambal. Sebab order tak dapat kan, tak cukup kan. And then dia cakap tak reti. Sumpah tak ada lipstick tu aku. Ambil aja. Dia cakap tak reti. Faham tak? Macam kau jantan kot. Takkan kau tak reti kan? Lepas tu sama lah juga. Dia minta order makanan, dia cakap tak reti. Tak Saswi ke macam tu? Rasa Saswi. Okay, rate. Saswi level 2. Rate kisah sesuai yang dia. Kawan Mamat tu bodoh lah. Tapi aku rasa kau punya... Kau dah tengok macam ni? Tak bingung. Tapi dia gila guys. Dia dah gila kat kau. Mesti dah tengok. Nampak muka kau dia terus tekan. Aku tahu. Tahun ni lah aku akan letak stiker. Sebab aku tak kredit. Tapi sampai sekarang guys, dia masih mencari-cari saya. Cerita lah yang tu yang dia build in tu. Ini Saswi level 5. Sebab okay lah, saya dengan dia dah lama gila lah. I dengan dia dah lama gila. And then tiba-tiba dia datang message. Dia message tu melalui bank account. Because you block every everywhere. And then dia message, dia suruh unblock dia, please chat dia, something macam tu. Tapi dia back in tak banyak pun, dalam RM10. Betul lah RM10. RM10 je. So macam it's just a word for matcha je lah. Lepas tu dia call non-stop. Walaupun dah kita block, tapi still masuk dekat dalam message phone. Macam miss call from Oh, dia akan masuk kalau orang kita block? Tapi dia takkan masuk dekat dalam call biasa. Itulah Saswi saya. Kau pula macam mana? Saswi level 5. Aku tak ada experience Saswi. Perfect lah. Dia tak perfect, tapi bukan kategori Saswi. Aku rasa aku punya kategori Saswi. Kau punya Saswi lah sebab dia psycho. Psycho Saswi. Agak lah. Tapi macam kita kan selalu dengar TCC kan. Saswi diorang ada level tu. Iya tu. Kan? Aku kalau nak cakap pasal Saswi boyfriend tak ada. Saswi klik, Saswi friend ada. Yes ya. Saswi tu. Saswi. Kalau nak cerita tak, korang tak boleh makan lah kalau pasal klik. Lah. Betul? Boleh cerita pasal Saswi? Tapi kalau klik kau tengok macam mana? Ya tu. Jangan. Habis kau. Tiba-tiba lalu kan. Serang aku. Dia kalau lalu pergi YouTube masuk dia Saswi. Okay, so kita akan proceed dengan
cerita Saswi dekat thread. Ada tak? Nanti kau punya thread, algoritma kau penuh dengan Saswi. Okay, mari kita So, tengok. kita akan cari dulu ya, sekejap. Sambil-sambil kita makan, sambil-sambil kita cari, kita akan buka pizza kita. Kita orang order pizza tadi. RM1 je guys, RM1. Maksudnya satu ni 20 sen. One slice 20 sen. So, mari kita buka. Tak payahlah bahasa Inggeris, bahasa Melayu je. Would you rather Saswi version? Oh, you want saucy. Got you. Dia bungkus ya. Saswi ni Malay apa siap? Saswi ni Malay apa? Would you rather? Would you rather Malay edition. Topik Malay edition benda siap. Topik Memalukan. Saswi tu memalukan. ya. Kau sumpah. Nah, mantap. Jangan memalukan. Jangan Saswi. Okay. Boleh kita tengok dari awal, jangan baca. Okay, so sekarang kita orang dah cari. Kau tekan tak kau punya ni? Ha? Tekan tak? Itu Kali hijau tak? hijau. Tak kali hijau tu gila. Kau baru tekan tu. Dari tadi sumpah tak dengar suara kau. Ya ke? Aku dah cakap banyak weh. Dengar tak ramai kau? Aku memang hijau. Mungkin dengar lah kot. So aku pernah buat dengan Syasha, memang tak dengar langsung. Sebab dah pasang macam tu. Guys, cerita Saswi aku tak terdengar guys. Nasib lah kalau tak dengar, kita akan macam kau dengar macam Dengar je lagi. dengar lah aku dah bangun ambil tu. Okay. Okay, kita sambung. So, hari ni kita nak buat would you rather versi Melayu. Versi Melayu. Versi Melayu. Would you rather topik Topik Saswi. Saswi. Memalukan. So kita akan pilih nak salah satu mana. I dah buat ni dengan satunya boyfriend. Battery tak ada. So this one, gue ada PC. Dia okey dah kita share lah. Sebab aku tadi dah book token dah tau. Okay lah. Kita kena pas-pas guys. Kena pas-pas. Ambil lah, mu nak cakap mu ambil lah. Okay. Kita ambil. Tak boleh kecek Kelantan, kena tangkap nanti. Dia kena ikat nanti. Okay. Jangan bagi tahu orang Kelantan duduk sini. Okay. Would you rather tersalah hantar mesej gosip pasal orang dekat orang tu sendiri atau tersalah call ads lepas tu dia angkat? Mana kau pilih? Aku rela yang dua tu lah. Nombor 2? Kalau aku rasa nombor 1 kot. Sebab as aku gila weh. Salah kan je lah. Ya tu kan. Tapi sebenarnya takkan salah sebab kita dah block pun. Tak tu. Ya tu kalau aku tersalah kau pun dia tak angkat. Sebab dah aku dah block. Aku nombor 2 lah. Cuma kalau first tu malu kan gila babi. Tapi tak malu kan aku tak pernah gosip pasal orang. Aku tak pernah. Tapi kalau kata I buat something memalukan lah. Okay. Next. Aku lah pula baca. Kau nak makan kau punya pisang. Pisang. Pizza. Tak suka nombor 2 sikit. Okay. Bosan tu. Aku nak sikit-sikit. Best lah nombor 4 best. Okay. Would you rather stalk orang sampai terlike gambar tahun 2014 atau kantoi baca chat orang belakang bahu dia? Aku rela yang kedua kak. Sebab kalau yang kedua orang tu kantoi kau boleh macam boleh pandang tempat lain. Tapi kalau like kau unlike still kau naughty tu. Kalau macam tu kantoi baca chat orang belakang bahu tu. Aku pilih yang kedua tu lah. Sebab kalau kantoi, orang tu tak kenal kau. Orang tu tak tahu kau. Tapi kalau katakan kau terlike, orang tu tahu kau siapa. Ya tu. Sumpah. Muka kau macam mana? Orang tu boleh macam tengok dari notif
Fitri. Amira Zafira. Mm-mm. Semua buka-buka. Tak ada. So dia voice search. So aku pilih, kita orang pilih yang kedua. Yang ketiga pula, would you rather kita Aku cakap dengan dia banyak lagi boleh tak? kau Aku tak dah best banyak-banyak. lah. Kau kan marah-marah sikit je ni. Aku tak pernah marah ChatGPT aku. Marah-marah dia. Okay. Kita reka soalan lah. Boleh reka ke? Kau baca nombor 2. Would you rather nyanyi kuat pakai earphone tapi sebenarnya tak connect, atau menari sikit sebab ingat seorang rupanya ada orang tengok? Dua-dua memalukan. Tapi aku pilih first lah. Aku faham dah maksud dia. Aku tahu kat mana. Ni tas ni. Kalau aku ni I sponsor kita by the way from 7E Slurpee. Okay, so kalau aku rasa aku rather nyanyi kuat-kuat pakai earphone tapi walaupun tak connect. Sebab kalau contoh kau menari sikit-sikit, sebab kau ingat malu. seorang-seorang, lepas tu tengok ada orang. Lain lah kalau kau menari tu memang padu. Lagi malu. Tak, kalau kau menari, Kalau kau memang dancer tak malu lah. itulah cakap, kalau kau memang dancer tak malu lah. Cuma kalau kau macam paper doll, kau menari, tak nampak ke kau macam Supaya. macam hiburan untuk orang-orang sekeliling? Tapi kalau nyanyi kuat lama tu. Ni menari sikit dia sekejap. Tak juga. Tak juga kan. Sebab dia kata rupanya. Ya. Nyanyi kuat sebab aku yakin suara aku. Tak lah. Itu scam. Semua scam. Okay, next. Itu aku patut cakap. Okay, next question. Yang ni tu. Tak nak. Okay, aku akan baca nombor 5. Would you rather ketawa kuat dekat benda tak lawak langsung, atau tak ketawa langsung dekat benda yang semua orang ketawa? Susah dia nak pilih. Aku rela yang nombor 2 kot. Aku 2 kat. Sebab memalukan lah kalau kau ketawa benda tak kelakar. Sebab kalau kata benda tu tak kelakar, aku sumpah tak boleh gelak. Kan? Ketawa Sebab tak boleh kuat lah tu. Orang lain tak gelak, aku seorang gelak. Baik orang lain gelak, kita macam itu aku dah biasa. Kalau macam aku, kalau aku macam orang tu buat lawak tak kelakar, aku macam Kan ya Ilsan? dia macam fake, nak fake kan muka tu penat tau. Betul? Ni pula nak gelak kuat kan. Susah. So aku rasa tak ketawa langsung walaupun semua orang ketawa. Sebab apa? Aku nak jadi macam nonchalant. Dah lah aku malas. Aku nak jadi macam nonchalant. Ya, nonchalant. Kita sebenarnya dah lari topik. Ni bukan Saswi. Tapi tak apa. It's like a cringe. Bukan cringe. Apa ni macam would you rather Memalukan. find out. Syari memalukan. Nak buat ni. Syari apa? Sekejap aku nak search. Would you rather. Khusus ni lah. Would you rather Saswi ni. Would you rather. Apa aku nak search? Aku nak search would you rather boyfriend tak guna edition. Oh, kalau boyfriend tak guna edition banyak tu. Dating experience tak guna. Apalah, boyfriend pun boyfriend lah. Boyfriend lah. Sorry guys. Sebab aku rasa Saswi mostly datang dari boyfriend. Mostly lah. Okay lah, kalau lelaki macam dari perempuan lah. Yes. Ni baru Saswi. Oh, okay. Aku ada cerita untuk ni. Okay. Cerita. Would you rather. Cerita. Sebelum nak cerita dulu. Main dulu lah. Baru best cerita. Okay. So ni kita akan buat version baru. Would you rather boyfriend tak guna edition. Tadi memalukan. Ni baru Saswi. Mana bahasa sweet. So, would you rather boyfriend lupa tarik anniversary atau ingat tapi tarik salah?
Mana Aku kau kalau rela, prefer? aku rela dulu sakit tu sebenarnya. Tapi aku rela second kot. Kau rela second? Sebab at least dia ingat tarikh tu walaupun salah. Kalau yang first dia macam betul-betul lupa langsung. Kalau aku pun yang second. Nah. Salah apa cerita? Okay, so ceritanya macam ni. Kau punya ex ke? Bukan boyfriend aku. Oh, boyfriend kau so sweet lah. No, bukan boyfriend aku. Aku. Kau so sweet siap. Bukan. Okay, cerita dia aku tak ingat birthday. Bukan tak ingat birthday dia. Aku ingat birthday dia. Selama ni aku ingat birthday dia contoh. Birthday dia aku ingat 31 hari bulan. 31 hari bulan 5 birthday dia. Lepas tu aku wish lah happy birthday. Boyfriend aku pun cakap okay thank you. Aku siap wish dekat apa ni IG apa Asal semua kau kan. boleh lupa? Tadi korang dah berapa tahun? Kami ni dah setahun. Oh, baru first sambut. Lepas tu aku dah wish ni semua kan. Lepas tu kau tahu tak like after 6 or 4 months after birthday dia tu aku baru tahu birthday dia bukan 31. 31 hari bulan 5 bukan. Kenapa dia cancel? Sebab dia cakap aku tak tanya. Aku wish. Weh, kenapa lelaki kau bodoh sangat? Cakap lah, bukan birthday hari ni. Lepas tu rupanya birthday dia 29 hari bulan. Oh, maybe dia ingat kau macam terlambat lah kot. I don't know. Tapi lelaki pun tak kisah. Kalau aku kita pukul 12 tak wish dah Ya macam tu. bising dah. Tapi macam aku rasa macam sampai sekarang aku rasa macam bodoh lah sebab aku bagi hadiah tu like literally lambat sebab aku tahu birthday dia lambat. Kau so sweet lah. Kesimpulannya Amira so sweet guys. Sasui sikit lah. Okay. Next. Okay, cakap kalau vice versa lelaki kau yang lupa birthday kau. Aku ngamuk. Itulah biasa lelaki dengan kau. Okay. Macam mana? Nak tengok pilih, aku tak nak. Aku nak macam nombor 6. Okay. Would you rather boyfriend janji nak call tapi lupa, atau call tapi 2 minit je? Kau asal nak scroll, aku tengah baca kan? Betul lah. Atau call tapi 2 minit je sebab busy. Atau call 2 minit je sebab busy. Kenapa dia nak macam kurungan busy tu? Maksudnya main-main ke? Aku rela call 2 minit je. Sebab aku tak kisah je nak tipu ke apa belakang aku. Dia busy ke benda foto dia. Astaghfirullahaladzim, dia tercarut. Okay, so yang penting tak lupa janji. Jujur. So I choose second. Kalau aku choose yang pertama kot. Asal aku tak ada 2 minit maksudnya. Tak boleh. Sebab 2 minit tu bernafas je. Cukup bernafas je. Aku tak kisah. Dia Aku tak sempat okay je. cakap. Busy tu entah betul-betul busy. Itulah aku cakap, tak kisah dia mampus lah belakang dia tipu ke apa. Asalkan dia call atau sekurang. Betul dia kalau kau nak Janji. call tu kena call lama. Tak boleh nak call kejap-kejap. Kau 2 minit tu setakat aku bernafas, lepas tu hembus nafas dah habis. Asalkan call tu. Tak boleh. Tapi tak apalah. Prefer masing-masing. Aku pula. Apa yang kau nak scroll sangat tadi? Ni lah. Asal dia punya compilation ni macam obviously kau akan pilih tu. Tak nak. Aku nak yang dua-dua, aku tak tahu nak pilih yang mana. Betul. Buat yang mencabar sikit. Kau cakap kau marah cakap GPT tu, kau cakap mesti mencabar sikit please. Dua-dua yang teruk. Ini at first boyfriend pujuk, dia cakap tak pujuk. Mestilah nak boyfriend pujuk kan? Dia buat dua-dua. Mantap. Kau dengar cakap aku. Ayat sama. Okay. Baca yang first tu. Okay. Would you rather boyfriend jujur tapi menyakitkan hati, atau boyfriend manis tapi banyak? Aku rela first lah. First. Kalau aku kedua.
Sumpah lah. Tapi tak juga. Dia macam ada benda yang okey untuk nombor 2, ada benda yang okey nombor 1. Aku setuju. Tapi sekarang ni kita fikir dia manis depan kau. Tapi dia banyak tipu belakang kau. Tak best lah. That's why aku choose first. Okay lah, first lah, okay lah. Kau pula. Okay, aku akan baca nombor 2. Hmm. Would you rather boyfriend sayang kau tapi controlling atau bagi kebebasan penuh tapi tak peduli? Besar. Ya, tapi aku tak boleh dia orang kontrol aku. Aku boleh. Aku lebih rela nombor 2 kot. Aku suka dikontrol. Suka dikontrol. Aku suka micromanage. Oh, micromanage lah. Aku tak suka micromanage. Aku okay tak suka orang kontrol aku. Okay. So aku perlu, sebab aku sentiasa memerlukan space. Sebab aku So, aku perlukan orang yang care. Dia macam clingy. Kau suka orang yang macam sentiasa dengan kau. Kalau aku tak. So ni pilihan kita berbeza. Contohnya kalau kau nak keluar kan, tak kasi kan. Tak keluar. Tak nak. Itu lepas tu kau tak dapat kebebasan. Macam later kan. Okey Kalau lah. lelaki tu sayang aku gila babi, apa salahnya? Memang saya bawa mati pun. Okay. Ni baca nombor 3. Tak pernah tahu aku baca. Aku tak nak yang tu. Sekejap. Baca nombor 4 tu. Okay. Would you rather boyfriend buat kau ketawa tapi tak boleh diharap, atau boleh diharap tapi hamba gila? Aku really nombor 2 tu. Actually, aku tak boleh lelaki yang tak boleh diharap. Kau kelakar lah macam mana pun, kalau tak boleh diharap, bye-bye. Yalah, hamba pun aku kelakar tak apa. Tapi memang selalu lelaki yang tak ada, macam tak problematik kan. Sebenarnya hamba. Jarang nak jumpa yang kelakar. Actually, ya doh. Dia macam kelakar dia orang ada timing lah. Bagi contoh. Boyfriend aku. Tak kelakar apa dia? Tak weh. Aku kelakar gitu. Sorry. Bitter terus. Sumpah tak kelakar. Dia macam tak ada lah kelakar sangat. Nampak ada tak kelakar tu. Tak best yang. Kau memang bukan kau punya top nak cari yang kelakar ke first? Dia macam kelakar ada time dia. Aku cakap orang yang sebenarnya orang yang pula. Okay, Orang yang macam tu, dia macam kelakar ada timing dia. Ada time aku memang kelakar babi lah. Ada time aku dia tak kelakar. Aku kelakar lagi. Okay, macam Tak nombor 3. yang ni sumpah boyfriend aku doh. Ni aku dah cakap yang ni. Tapi buat cerita makin tak best lah semua. Dia macam okay, ni lah. Would you rather boyfriend selalu buat salah tapi minta maaf, atau jarang buat salah tapi ego tak pernah minta maaf? First lah guys. Tak fikir, aku first je. First lah. Kan? Buat lelaki kena minta maaf lah. Jarang buat salah. Buat salah suka tapi tak pernah minta maaf. Kan? Tapi ego tak pernah minta maaf. Benci dia orang ego. Yes ya. Minta je maaf. Kau buat je salah 1 juta pun, minta je maaf. Betul. Minta je maaf. Perempuan memaafkan. Okay, next question. Would you rather boyfriend selalu cakap tanpa fikir, atau fikir lama tapi tak pernah cakap apa-apa? Kau rasa mana? Aku tak boleh kalau orang tak cakap apa-apa. Tapi tak boleh juga yang first. Aku tak boleh kalau orang tak fikir ni. Kalau dia cakap tanpa fikir, maksudnya dia tak jaga hati kau. Dia tak fikir perasaan kau. Contohnya kan, kau buruk hari tu buruk sehari. Tak fikir. Sial present time. Aku akan You kenapa bawa mata you gelap? You asal bau busuk setan lah kau. Diam. Kalau fikir lama-lama tak pernah cakap apa-apa, Pun sakit hati kak. Baik aku bercinta dengan kau tanya dia. You hari ni you buat apa? Dia fikir. ChatGPT lagi laju. Bodoh baik aku pun orang ChatGPT.
boleh pilih ni dua-dua. Tak boleh pilih. Aku rela dia sakit hati aku boleh maki dia. Kalau aku daripada dia cakap menyakitkan hati, baik aku pilih nombor 2. Aku tak ada orang yang kokit lah orang jam. Tak juga. Tapi aku Tapi better dengan diri sendirilah at least. At least kau tak sakit hati. At least kau sakit hati pasal kau tak cakap. Boyfriend aku yang macam ni tu, yang second ni. Hari tu. So, dia lama gila. Dia sampai tak tahu cakap. makan nak pizza ni. Pizza ni dah sejuk dah. Dah sejuk dia tiupnya lagi. Ada ayam tak kau punya? Ada tu. Adalah, kau ni bersyukurlah sikit ada 2 tu. Okay. Aku nampak macam pimple tu. Ni ada bawang. Korang boleh tengok macam pimple kan. Ya Allah. Next question. Tanam. Sedih. Would you rather boyfriend sembunyikan benda kecil atau bagi tahu semua benda walau menyakitkan hati? Aku rela first lah. Kalau aku nombor 2. Benda kecil lah. Sembunyikan je lah benda kecil. Asal nak besar-besar? Beritahu semua benda lah kalau menyakitkan hati. Contoh dia mengepot ke. Kata nak berhenti tiba-tiba nak isap pot balik ke. Tak bagi tahu. Aku nak bernafas tu. Okay. Tapi kalau Profesor bunyikan benda kecil, tak rasa ke lama-lama nanti benda kecil-kecil tu akan jadi besar. Okay lah, second lah. Okay. Kau buka sekarang kau kan? Okay, banyak kan? Charge tu. Laju tu. Okay. Aku punya. Would you rather boyfriend selalu salahkan keadaan atau salahkan kau? Mau kan tu? Contoh hujan. Ni semua salah you. Hujan pula. Hujan tak keadaan je. Yelah, contoh kalau hujan benda yang nak menyebabkan ni. Itu cuaca. Keadaan Okay lah. Contoh lah. Dia terjatuh. Ni Hmm. semua salah you. I jatuh. Sebab you lawa sangat. Tak nak marah kena suka. Okay lah. Contoh dia something bad happen to him kan. Dia salahkan kau. Tak nak. Cuba kau bagi situasi lagi satu. Situation lagi Yang satu. keadaan tu. Keadaan. Okay, contoh lah. Apa ni? Dia terjatuh. Dia terjatuh. Lepas tu dia cakap, you lah ni bawa sial. Kata macam tu. Aduh, aku cakap bagi yang keadaan kan bukan aku. Oh, keadaan. Okay. Kau nak salahkan aku je eh. Aku tak lah aku banyak salah. Kau janganlah salahkan aku. Oh. Keadaan macam hujan lah. Contoh. Bukanlah. Situasi. Salahkan keadaan contohnya macam okay pergi mall sesak. Sesak-sesak ni. Macam nak marah aku pula. Boyfriend selalu salahkan keadaan. Macam mana orang selalu salahkan keadaan? Tak payah kan keadaan macam tu. Dah tak lah. Okay, malas aku. Tak fikir tu otak aku. Dah, next. Okay, next. Aku nak baca ni. Would you rather boyfriend tak faham perasaan kau atau faham tapi tak buat apa-apa? Aku rela yang first. Sebab kalau kau dah faham tapi tak buat apa-apa, obviously kau so sweet. Biarlah aku tak faham pun. Kalau aku pun first. Sebab kalau boyfriend tak faham perasaan kau, macam mana dia nak dia initiate something kan? Tapi kalau faham tapi tak buat apa-apa, kau memang bodoh. Bodoh je macam obviously. Macam kau dah tahu Kan? girlfriend kau macam ni. Kan? Tapi macam steady je bos.
Jadi semua. Tak buat apa-apa. Babi ni jatuh sini. Sorry. Tak ada kot orang macam tu. Kalau dah boyfriend. Hard on number one. Tapi tak juga. Okay, aku nak ni. Would you rather boyfriend buat kau rasa bodoh sebab percaya atau buat kau overthinking setiap masa? Mana kau pilih? Macam gaslighting. Masuk dulu tak nak. Dulu saswi gitu weh. Tak nak lah yang ni. Yang ni macam taik sangat. Tapi kau akan pilih apa? Kalau aku, Susah nak pilih. aku kalau boyfriend aku Bagi- jenis buat overthinking aku tiap masa, aku dah tak jadikan dia boyfriend. Cuba bagi situation. Contoh, dia curang. Lepas tu, dia cakap, oh tak you, tu sepupu I je. So kau pun bodoh cari, oh sepupu you. Sepupu you. Tapi muka dia dengan bapak dia lain. Macam tu kan. Kalau yang ni tak, Kalau overthinking pula, contohnya macam keluar dengan perempuan lain. Kan lebih kurang lah macam Kita tak overthinking tu macam anxious. Sentiasa. apa dia buat. Overthinking contoh lah, dia gila lepak lama sangat kan. Tapi tak bagi tahu. Dia tak Lepak. tahu. Aku rasa second lah kot. Second kan. First macam tak ada self disrespect. Tapi kalau overthinking setiap masa, tak tahu lah, ini susah tu nak pilih. So kalau ni saya tak nak pilih apa-apa. Sebab susah sangat. Next. Tak nak. Wow, ni terlalu senang. Tak nak. Babi ceri. Apa ni? Tak nak. Okay, aku baca ni. Baca. Would you rather boyfriend selalu logikkan perasaan kau atau invalidkan terus emosi kau? Dua-dua true. Aku rasa first. Tapi aku rela first. Aku rasa first. Sebab kalau logikkan perasaan kau, dia macam cuba nak faham kau juga tau. Tapi dia fikir secara logik. Tapi kalau invalidkan terus emosi kau, contoh kau sedih kan. Macam Tu pun nak sedih ke? You ni tu pun nak sedih. You ni overthinking je. Tak perlu pun nak fikir benda tu. kecil pun besar-besarkan. Benda naik kaki kan. Kalau macam logik contoh lah. Contoh macam contoh kau Contoh macam kau sedih sebab kau punya donat jatuh. Okay, faham lah donat tu jatuh sebab you suka sangat donat tu. Itu logik. itu feeling tu. Itu bukan logik. Logik kan macam Gravity jatuh kan. Sebab gravity jatuh lah benda macam tu. Ikut buku logik. Tu macam tu. aku punya boyfriend aku yang sekarang tak pernah invalidkan perasaan aku. Sebab ex aku ada tak tengok. Sebab ex aku memang invalidkan perasaan aku all the time. Such a bullshit lah. Aku nak sedih. Kecil pun. Kalau boyfriend aku sekarang dia tak invalidkan perasaan aku. Cuma dia terlalu ikut buku. Logik sangat. Sangat-sangat. Tak perlulah aku cerita pasal tu. Okay. Aku nombor 14. Would you rather boyfriend buat kau rasa mudah diganti atau buat kau rasa susah dicintai? Bapak. Dua susah. Aku rasa dua quite better. Tapi dua betul juga. Tapi first macam tak sayang pun sebenarnya. Aku first kot.
Asal? Kenapa first? Kenapa kau nak boyfriend kau buat kau rasa mudah diganti? Tapi tak nak juga. Nak. Aku Bila macam baca. boyfriend kau buat kau rasa mudah diganti, shit dia perasaan tu, faham tak? Macam, oh tak apa, dia tak ada, aku boleh cari lain. Tapi aku tak suka perasaan macam perasaan susah. Susah orang nak. Susah dicintai. Faham. Macam susah sangat ke aku? Kau akan fikir apa ni diri kau. Kau akan salahkan diri kau. Kau mudah diganti. Tapi Kalau mudah diganti, aku fikir macam kalau dia tak nak aku, ramai lagi. Tapi macam aku takkan rasa shit lah. itu boyfriend kau yang rasa. Sebab tak ada, kau tak ada, ramai lagi nak dia macam tu. Tak, maksudnya kalau katakan boyfriend buat kau rasa mudah diganti. Alah. So dia cari yang lain. Tapi bagi dia, mudah diganti. Bagi aku tak. Bagi It's a kau. mindset. Nombor tu pun it's a mindset also. Tapi yang ni tak ada. Ni aku rasa macam tak worth it diri. Tak rasa. Tak apa? Tak worth it. Macam teruk ini ke aku. Teruk sangat ke aku. Mindset juga. Kau cakap nombor satu mindset, nombor dua mindset lah. Nombor satu mindset dia aku kuat sikit. Nombor dua ni aku lemah. Lesu. Okay, kalau kau contohin kau pilih ni. Lepas tu kau okay je lah. Rasa kau susah. At least dia tahu aku tak mudah dapat dekat orang lain. Dia tak akan dapat aku kat orang lain. Oh. Itu aku fikir. Biar rasa susah pun, maksudnya aku tak suruh kau nak dengan aku at the first place. Good point, valid point. Aku tak akan dapat kat orang lain. Good point. Sponsor ini dihaskan oleh Seven. Okay, sambung. Terusnya. Bye guys. Soalan ni semua itu aku siap. Tak habis nak mudah diganti, nak diganti. Bosan lah. Bosan lah. Buat ni lah. Would you rather lelaki pelik. Lelaki pelik edition. Okay, so kita akan move ke topik lelaki pelik. Syasri dah pelik pula pelik. Okay. Yang ni aku nak. Kenapa saya first tu? Sebab aku pernah hadapi yang kedua ni lah. Soalan first ke? Soalan first. Lelaki pelik edition. Lelaki explain benda simple macam kau bodoh. Atau lelaki guna perkataan pelik semata-mata nak nampak pandai. Mak jargon lah kira. Aku rela dia nombor 2 tu. Aku rela dia nombor 2. Aku rela nombor 1. Tapi kau dia explain macam kau bodoh Kau dia dah tak respect kau siap. Tapi kalau nombor 2 penat tu nak pusing dia. Kau tak ada sepenat ke? Macam, oh ya tu? Apa dia kau? Tak payahlah, tegurlah dia. Tak lah, macam kau penat lah nak tengok macam. Tak boleh buka siapa. Kau penat lah nak tengok dia macam. Dia borak pasal dia. Dia borak pasal macam dia tahu itu, dia tahu ni. Hello guys. Dia tahu itu, bukan dia tahu itu, tahu ini. Dia guna perkataan pelik je. Yelah, tapi still. Aku tak cakap orang tu pula. Sebab dia buat macam tu. Aduh kakak siap. Okay. Okay lah. Kau pilih nombor 1 kan. Kau pula. Ni tu. Nombor 4. Tak payah. Cari lain. Nombor 6 tu. Nombor 6. Tak, aku nak baca ni. Would you rather
Lelaki suka cakap aku lain daripada lelaki lain atau lelaki cakap semua perempuan sama? Aku rasa nombor 2 lah kau akan Dua. pilih. Aku rasa dua kak. Kenapa kau Sebab pilih nombor 2? sebab bagi aku kalau lelaki first tu kan, aku tak suka dah ada sifat macam tu. At least nombor dua, aku tahu semua perempuan sama. Semua perempuan tak betul. Kot. Kalau aku macam aku rasa nombor 1 tu macam pick me boy. Yelah, Macam itulah aku aku cakap. lain daripada yang lain. Aku tak suka sifat yang tu. Tapi kalau lelaki cakap semua perempuan sama, yeah I know. Semua mata duitan. Tapi macam aku adalah sikit sifat I can Tapi- change him. Tapi ramai I je. can prove you better. Aku pun lah. Competitive. Bidadari dari syurga lah kita. Kita bidadari dari syurga ke? Jadi bidadari sugar. Okay. Adalah sikit kan. Tak Sikit je. sebanyak. Okay, next. Kau Okay. macam nombor 6. Would you rather lelaki reply laju gila tapi desperate, atau reply lambat tapi tiap kali tu lah ada alasan pelik dia? Kau pilih mana? Contoh lelaki tu nak kenal dengan kau. Aku Dia tak reply suka laju tu. gila. Lagi desperate. You gimana? You kena hilang. Tapi aku suka orang ni laju ni. Tapi contoh kan. Kau dia hilang 1 minit. Sorry you, tak ada lagi solat. Kau rasa macam mana? Mas bodoh. Okay lah, aku adalah second kot. Second. Tapi- Okay. Sebab kita macam busy juga apa. Dia reply Tapi lambat tapi alasan ada sebelik. pelik tu. Sorry you. I I tanam baru lepas gali kubur. kucing I. Pelik tak kan? Sorry you. Tadi I kat atas atap tolong baiki rumah. Yang pelik-pelik gila. Dia sesuai lah maksudnya dia tipu doh. Terus kalau alasan pelik dia betul. Memang kerja dia buat part time job. Rasa kau pilih mana? Second lah. Second lah. Sebab dating dengan lelaki pelik. Aku rasa nombor 2 lah. Nombor first rimas lah. Dia macam Jejin lah. Lelaki pelik. Ya, bisa. Sorry, lambat je lah. Lambat tadi. Sorry you, I lambat. Aku rasa nombor 2 lah. Nombor 2 lah okay. Okay, next kau. Aku nak pilih nombor 8. Sponsor kita dah habis 40 minit je sponsor kita. Lelaki panggil kau sayang hari kedua kenal atau kenal 6 bulan tapi masih panggil nama penuh. Sini, Amira Zafira. Dia panggil Amira Zafira, dia tak panggil Nur Amira Zafira bin Jumri. Kau buat apa? oi, dah Awak macam dah macam nak salam Tok Kadi. Nur Amira Zafira bin Jumri. Hari-hari macam tu. Awak buat apa tadi? Kalau search tu dekat 2000. Aku rela yang kedua kot. Kau rela yang kedua. Aku Kau rasa panggil nama full. aku rasa nombor 2 cukup. Maksudnya kau bersedia dah untuk menikahiku. Boleh get ready pegang tangan Tok Kadi. Ya tu. Oh sayang ni macam terlalu murah sangat. Macam Sebab hari kedua tu. kau Macam hari kedua mana ada orang kejap panggil sayang. sangat. Kejap sangat. Okay. Best lah yang ni. Yang ni best. Okay. Apa nombor 9 ke? Would you rather lelaki psycho analyse semua benda kau buat atau langsung tak ambil tahu perasaan kau? Aku rela yang first lah. Aku Yang suka. first tu contoh kan. Kau reply sebelum ni kau reply penuh. Tiba kau reply short form. Padahal kau tengah makan kan. Lantak makan kan. Tanya you marah I ke? Kenapa you marah? Kalau you macam ni, mesti you marah I. Kau suka yang macam tu ke? Ataupun macam kau buat lah, kau tunjuk lah hint kau merajuk ke? Dia tak layan. Aku rela first lah. First lah. Aku suka lelaki gila-gila ni. Okay. Sesuai dengan kau lah. At least nampak dah dia care perubahan kau ke apa ke. Dia macam nombor 1 tu dia cakap okay. Tapi macam serabut jugalah. Tapi better lah kot daripada tak ambil tahu perasaan. Baik bercinta dengan dinding kalau tak ambil tahu. Betul. So aku pun pilih nombor 1. Next. Next. Sekejap.
Main game tu macam mana? Main game macam psycho kot aku rasa. Atau reverse psychology. Choose lah. Aduh, dia macam obvious lah nak pilih mana. Nak ni lah. Would you rather lelaki pelik tapi jujur Tak, aku nak suruh dia buat ekstrim. Oh, the fishy. Aku akan baca nombor 1. Lelaki, would you rather lelaki plan masa depan siap nama anak lepas 3 hari chat, atau dah dating setahun tapi still kita tengok dulu? Dua-dua tak suka. Susah tu ni. Kalau untuk 3 hari lepas chat tu macam terlalu awal Terlalu sangat. awal and terlalu macam Aku pilih nombor 1 lah. Aku rasa. tu dia. Aku rela nombor 2. Sebab kenapa tau? At least dia tahu macam dia kena dengan aku tu ada future. Kalau nombor 2 tu macam tak ada future. Tapi over tu nama anak. Nama anak tu. Alah, belum tentu dia suruh pilih nama anak tu dengan dia. Mungkin dia dengan orang lain. Okay Kalau lah. aku nombor 1 lah. At least dia macam ada masa depan apa yang dia nak. Date to marry. Yang ni date to play doh. Nombor 2. Macam lah kalau date to play. Itulah, tapi masalahnya kau still nak mengharap dengan kita tengok dulu. Dia okey nombor 2 tu kalau kau pun play full juga. Sama-sama play lah, sama-sama main game lah. Okay. Next. Aku nak baca ni. Would you rather lelaki jealous dengan kawan perempuan kau atau jealous dengan sepupu lelaki kau? Rela nombor 2 lah kot. Nombor 2 lah obviously. Apa benda tu jealous dengan kawan perempuan? Perempuan bukan boleh ni pun. Kenapa dia nak jealous dengan perempuan? Kita bukan less. Kenapa dia nak jealous at the first place? Sebab kawan perempuan selalu together. Tapi aku selalu jealous dia dengan kawan lelaki dia. Sebab dia dapat spend time. Sebab dia selalu lepak. Tak, bukan. Aku selalu lepak. Selalu macam spend time. Macam tu lah. Maksudnya macam dengan kawan lelaki dia tak tidur. Faham tak? Dengan aku tak pun. Because yelah. Macam tu lah. Tapi main-main lah. Aku serius. Jealous dengan sepupu lelaki macam dia macam okey lah juga. Sebab tak rapat sangat kan. Sebab boleh kahwin. Okay. At least. Dengan perempuan sumpah tak logik. So Tak, kalau ada kau sesiapa rapat pun make sense apa dia nak jealous kalau kau rapat. Tak, kalau ada sesiapa lelaki yang nak jealous dengan kawan perempuan memang sumpah tak logik. Okay lah. Kan? Next. Gila tu. Gila. Okay. Okay, ni aku nak cakap. Apa? Would you rather lelaki fake deep quote sedih 24 jam atau trauma dump non-stop tapi refuse to heal? Aku paling benci orang nombor 2 ni. So jadi aku pilih nombor 1. Kalau kau? 1 lah juga. Walaupun dia fake. Trauma dump too much lah. Trauma dump ni Dia macam terlalu gaslighting. Kalau kau rasa macam kau tak boleh nak regulate kau punya emotion, macam yelah still trauma dengan benda tu, fix yourself dulu baru cari orang lain. Jangan bagi tempiaskan kau punya trauma tu dekat orang lain. Such a bullshit thing to do. Okay? Sebab kalau kok sedih ni, at least okay lah, boleh lah layan lagi. Betul? Boleh lah layan lagi. Okay, next. Aku salah faham tu. Aku ingat trauma dump tu
gaslighting kau. Bukan trauma tapi still lah trauma tu macam gaslighting. Ada include gaslighting jugalah contoh. Oh, you buat benda ni macam ni. You tahu tak you buat kat I teringat ni. Kita pula nak kena handle dia punya emotion dia. Tak dia kena handle sendiri. Okay. Next question. Ingat lagi macam tu. Next apa? Kita 50 minit. So, Nak last question ke? okay, kau lah last. Aku last, kau last. Aku dah last tadi. Kau lah. Okay, aku last. Aku punya last Ni bosan je. Okay, nak baca nombor ni. Nombor 11. Would you rather lelaki simpan gambar kau tapi tak nak define relationship, atau define relationship tapi sembunyikan kau? Aku nombor Aku 2. rela first. Aku nombor 2. Oh, Aku rela nombor 2. Sebab macam okay, dia simpan gambar kau tapi dia tak nak cakap. Oh, ni siapa? Girlfriend kau ke? Tak ada lah. Macam dia tak bagi tahu. Cuba bayangkan orang yang tanya tu pelik dia. tapi kalau nombor 2? Kalau nombor 2 contoh dia define, dia cakap dia ada relationship tapi dia sembunyikan aku. Macam tak cakap Macam aku kau girlfriend dia. simpanan tu. Aku tak suka lah perasaan disembunyikan. Aku nak elak penyakit Ain. Kalau kalau first, tak ada siapa tahu dia simpan gambar kau. And korang pun tak heboh ke siapa-siapa ada relationship. Tapi dia tak nak define relationship. Okay lah, second lah. At least ni define relationship walaupun dia sembunyikan kau. Okay Macam basically soft launch lah. Okay lah. Benda tu macam soft launch lah. So kalau aku pilih nombor 2. Tapi aku tak suka disembunyikan. Okay lah, at least orang tahu dia tak single. At least orang tahu dia tak single. So kalau ada lelaki datang dekat tu, dia sondau. Lelaki tu sah. Hah? Perempuan yang datang dekat. Lah perempuan yang datang dekat lah sundal. Ya tu. Okay, last question. Last question lagi. Gue dah gatal-gatal dah. Abang je. Straight up deny tu tengok. Baca nombor 13. Okay lah. Okay. Would you rather lelaki gaslight kau sampai kau ragu memori sendiri, atau straight up deny semua benda walaupun ada bukti? Okay. Teruk dua-dua. Nombor 1 dia macam memang akan gaslight kau lah. I nampak you dengan perempuan ni. Tak, mana ada? I semalam duduk rumah. You tak tanya mak I. Macam tu. Lepas tu kau pun macam fikir, oh you kot, aku salah nampak orang kot. Macam tu lah. Tapi kalau nombor 2, I nampak you dengan perempuan tu. I dah ada bukti gambar ni semua. Mana ada? I bila masa? Mana ada? Aib. Kau kasi aib tu. Sumpah. Okay. Kau rasa yang mana? Kau rasa mana? Mana? Aku rela first lah. Sebab macam I tu Aib sumpah bullshit gila tu. sebab macam kenapa tapi kan kita put aside lah benda tu. Kenapa lelaki kalau kantai dia suruh macam ai mana ada? Aku tengah recall balik. Ada ke pernah ingat ex aku? Aku pernah. Aku rasa macam pernah ke, aku tak ingat. Kenapa siap? Ni macam universal punya lelaki punya ni kan. Tapi kalau lelaki gaslight kau sampai ragu memori kau sendiri tu sebenarnya teruk dah. Tu version gaslighting babi lah tu. Tapi teruk tapi ikut mindset ke. Kau boleh je macam, oh ya ke, okay. Play with the game. Tapi saya kan boleh play with it lang. Tak, tapi straight up deny, kau akan memberontak tau sebab kau dah ada bukti. Faham tak? Even dah tunjuk depan mata. Pernah tunjuk depan mata. I nampak you suap dengan si Shakila ni. Nampak muka. Itu muka AI lah you. Itu AI. Kau dah cakap macam tu. Aku tak rasa nak gila. Padahal kau nampak depan mata. Dia deny kak. Still satu lah. Saya kan teruk sangat. Saya kan teruk sangat. Bersatu tu okey lagi. Okay, so saya nak habiskan
Pizza last. Okay guys, okay dah nak sejam. Itu je kita boleh share kita sesuai laki-laki sesuai and also Would you rather? cerita memalukan, cerita sesuai and would you rather sesuai and memalukan. Itu je guys. Amal. Mozzarella sih aku punya. Mozzarella guys. Itu je guys. Tak payah makan lunch tak? Pizza lah. Sorry. Itu je guys, bye-bye. Bye-bye. This might be my last episode. Last episode? Dah habis guys dah. Hmm. Dah 4 episode. Ni episode yang keempat. Bye-bye. Bye-bye.